Kenali Puteri Reformasi Malaysia, bermula dari gadis sehingga menjadi wanita, beliau merupakan seorang pejuang yang membina namanya ketika bapanya sedang dipenjara akibat daripada pertelingkahan politik. Nurul Izzah Anwar lahir dalam keluarga perjuangan. Beliau tidak sekadar menumpang nama. Nurul Izzah memenangi hati rakyat sebagai ahli parlimen Lembah Pantai dan Permatang Pauh. Wanita yang terpelajar dan merupakan aktivis keadilan sosial, pejuang TVET Malaysia serta giat memperjuangkan hak-hak wanita di Malaysia. Puteri Reformasi Malaysia selayaknya diberikan jawatan penting dalam PKR seperti yang disokong oleh Menteri Besar Selangor, AMK, Ketua Cabang Melaka, Perak, Pahang dan Johor untuk beliau menjawat sebagai timbalan Presiden PKR. Madaninau mendoakan agar negara kita mempunyai wanita pertama sebagai Perdana Menteri, insya-Allah.